Duit bercakongsi. Kira elok. Apa maksud kau ni? Dulu masa mula-mula buka gerai, kau keluar modal 8,000 RM. Aku genapkan jadi 10,000 RM untuk kau. Mulai hari ni, gerai ni aku urus sendiri. Kau ambil duit ni. Blah. Lepas ni jangan campur tangan lagi. Waktu puncak pagi-pagi buta ni, depan ramai-ramai kawan ni, kau nak pecah kongsi dengan aku? Hei PH, janganlah cakap kasar sangat. Aku tak kurang bayar kau. Modal dengan untung semua ada kat sini. Kurang ke tak? Kau sendiri tahu. Abang Yuan, cakap macam ni tak betul. Gerai kita ni boleh laku. Sebab si Fu Zhao punya kemahiran goreng pau. Bukan sebab kau. Dengan buku akun buruk kau tu. Ini pun kehendak kau juga? Orang kena ada hati berut. Pukul 3 pagi uli tebung tu aku. Minyak panas meletup-letup tu aku. Kena mari dengan belanggan pun aku. Jadi, Jadi gerai ni patut aku yang tentukan. kalau macam tu, kita bincang terang-terang. Makcik Gemuk, pengurus gerai pasar tu, tak bagi kita berniaga. Siapa yang bawa barang? Siapa yang bawa barang? Yang tunggu depan rumah orang 3 hari tu. Itu juri. Lagway, ketua pekerja angkut barang. Tempahan besar berpuluh-puluh orang tu. Siapa yang dapatkan? Cakap-cakap sikit je. Mana sama penatnya dengan aku goreng 8 kuali bah. Asyik nak takut-takutkan orang dengan benda ni. Bekerja makin sebab skif. Lah. Bukan makin janji kosong kodo. Pagi tadi, duit daging untuk beratus-ratus paun ni. Siapa yang dahulukan? Daging elok dari tauki daging tu. Siapa yang dapatkan? Hantar barang masa hujan lebat. Jalan mana tak terbalik kalau tak hati-hati. Siapa yang dah sejai berkali-kali? Chen Yuan, kau cakap semua ni. Bukan nak pijat kepala aku ke? Cepatlah, ambil duit ni. Gerai ni tinggal. Lepas ni kau jalanlah haluan kau. Aku cari rezeki aku. Baik. Duit aku ambil. Gerai ni aku bagi kau. Kawan-kawan, jangan terjegat. Cepat beratur. Lepas ni gerai ni. Aku, Zhao Feng, seorang je yang urus. Pegoreng tetap rasa sama. Kupon makanan tetap derima. Macam biasa, handar makanan ke tempat kerja. Siapa kata macam biasa? Abang Wei. Pegoreng ni saya sendiri yang goreng. Isi banyak, kulit nipis. Korang bekerja angkat bareng. Tetap akan makin panas-wanas. Kami yang buat kerja berat ni, makan makanan panas yang tepat pada masanya. Kali terakhir kau hantar sendiri, lewat sejam penuh. Aku tak percaya kau. Abang Wei, apa cakap macam tu? Bulan lepas hujan lebat, air bertakung sampai paras lutut. Chen Yuan ikut jalan lain. Hantar makanan pagi tepat pada masanya. Sampai ke kemah. Kami tambah 40 hidangan tiba-tiba. Chen Yuan tak banyak cakap. Janji hantar tepat pada masanya. Kau pula? Itu juri. Esok pagi, pesanan besar 50 hidangan korang. Saya sendiri handar ke gudang. Lewat seminit, kau boleh maki saya. Si Fu Zhao. Korang bergaduh nak berpecah. Aku tak campur. Tapi aku tak boleh biarkan. Puluhan adik-beradik aku kelaparan. Lawe, bagi satu beluan lagi. Kali ni mesti tak ada masalah. Kupon makanan kita semua dah dipulangkan. Lau Wei pun dah pulangkan. Kita pun pulangkanlah. Kalau esok gerai ni tutup, siapa nak pulangkan duit kupon ni? Pulangkan duit, Apa maksud korang ni? Kenapa semua ada kat sini? Pau semua dah panas dalam kuali. Nak pulangkan je? Jangan risau semua. Dengar saya cakap sikit. Chen Yuan. Cakap kau masih laku ke? Zhao Feng, pasal Lawei pulangkan tiket tu, kau jelaskanlah kat semua orang. Jangan sampai esok semua orang lapar. masa kau ambil duit dan belatavi. Tak nampak pun kau bayar hari macam ni. Zhao Feng, kerja yang kena bangun awal dan balik lewat ni. Yang paling penting, bukan rasa pau tu. Habis tu apa? Tepat masa, bersih, dan jujur. Masakah halau aku keluar tu, kau tak pegang satu pun dari 3 ni. Tak payah nak ceramah sangatlah. Nak pulangkan tiket, kan? Gerai ni takkan lari ke mana. Esok saya bayar tunai untuk tebus kupon awat semua. Kenapa nak tunggu esok? Selesaikanlah akaun hari ni. Sesiapa yang ada kupon, saya akan tebus dengan tunai hari ini juga. Tak kurang 1 sen pun. Si Fu. Si Chen ni. Sengaja nak beli hati orang lah tu. Biarkan dia berlagat. Kita tengok sampai bila dia boleh bertahan. Kemahiran yang bagus perlukan daging yang bagus juga. Abang Wei, tengoklah nanti. Esok pagi, pesanan besar 50 porsi awat semua tu. Saya, Zhao Feng,
Takkan kurang satu bergoreng pun. Takkan kurang satu pun. Pesanan besar esok pagi. Dia baru saja pulangkan semua modal beli daging. Kepada saya, daging segar untuk esok. Nak beli pakai apa? Chen Yuan, orang luar semua cakap. Kedah berpecah dengan Zhao Feng. Dah berpecah. Sewa kedai seberang tu berapa sebulan? Kau nak berniaga sendiri, Zhao Feng dah canang nak sapu bersih semua perniagaan di sepanjang jalan tu. Dia takkan dapat sapu bersih. Chen Yuan ni memang jujur orangnya. Sewa kedai setahun. Tuna, tanah ni baru betul tulang keras. Cari 2 tukang batu. Petang ni kena cepat siapkan dapur baru. Duit tu saya bayar asing. Beres, serahkan saya. Kak Liu, macam biasa. 50 kati berut babi tanpa kulit. Boleh, bayar tunai baru dapat barang. Kenapa kena bayar tunai? Dulu bukan ke? Bayar hujung bulan sekali harum. Dulu yang tanda tangan dalam buku akaun saya ni. Dan cop jari tu. Chen Yuan. Gerai saya ada kad simbang do. Takkan lari duit Kak Liu. Gerai ada ke tak? Tak ada kena mengena dengan saya. Saya bagi hutang daging. Sebab tengok Chen Yuan punya cara kerja dan peraturan. Saya percaya dia. Sifu, janganlah merayu dia. Bukan dia seorang je jual kat pasar ni. Baik. Kak Liu, jangan menyesal nanti. Nanti order besar berpuluh kat ini. Kak Liu merayu pun saya tak bagi. Bos. Ni jual macam mana? Harga buang, bayar tunai ambil semua. Sifu, daging ni dah tak segar. Nanti orang sakit perut, tak elok. Sekarang ni duit tak cukup. Pakai dia dulu. Letak banyak berasa, tutut bah. Sisa-sisa daging tak elok ni. Saya ambil semua. Dengan harga paling rendah. Abah Harni, tulah troli tak tengok jalan ke? Sifu. Dulu Chen Yuan. Tak pernah lalu jalan ni. Datar ada genuine. Tulah troli buruk ni pun. Susah sangat ke? Jangan terjegat je. Cepat tulah troli ni keluar. Nanti terlepas waktu kenjet pagi. Rasa tak sedap. Kau jangan sibuk hal orang. Perut bekerja angkut barang ni. Bukan besi. Guna sisa daging masam nak tipu. Kau ni cari nahas sendiri. Pas saya elok je. Esok pagi tetap habis dijual. Tak payah kau nak berlagak baik. Sifu. Lau Wei dan kawan-kawan dia dah sampai. Lima kilo bergoreng. Cepat bungkus. Abang Wei, dah siap sedia untuk kawan-kawan. Baru lepas masak, panas lagi ni. Abang Wei. Hari ni sifu saya. Sengaja letak lebih inti daging. Pasti kenyang. Abang Wei, kenapa ni? Terbakar ke? Kau tengoklah sendiri. Bau apa ni? Haha, hari ni saya tak berapa pandai kawal berasa. Dia lebih serbut lada hitam sikit. Terjeki abang ya? Serbuk lada hitam? Janganlah nak tipu sini. Serbuk lada hitam? Boleh ketutup bau masam? Aban Wei, Pak dia ni, bawah pun tak bersih. Ada abu hitam lagi. Kau tengoklah warna daging ni. Semua dah gelap. Tak. Daging ni baru beli. Kau ingat, kami ni pekerja angkut barang buta ke? Pekat? Semalam petang, budak-budak bawah saya nampak sendiri. Kau pusing-pusing kat pasar daging. Kak Liu langsung tak layan kau. Tak ada orang nak bagi kau hutang. Kau pergi beli daging busuk kat lorong belakang. Ingat tak ada orang tahu ke? Abang Wei, janganlah tuduh melulu. Pani, nak makan. Tak nak. Sudah. Tak nak makan.
Bayar lepas tu pergi. Perniagaan kecil saya tak tahan kena tipu. Tipu orang? Kami ni, hari-hari angkut barang beratus kilo. Perut nilah yang cari makan. Kalau sakit perut, siapa nak bayar gaji sehari? Kawan-kawan, pa yang tak elok macam ni, boleh makan kek? Tak boleh. Hari ni aku tak makan. Kupon makanan yang kau ambil semalam. Pulangkan duit. Pulangkan duit? Tak ada harapan. Pada masuk kuali. Walaupun korang buang dalam tong sampah, aku takkan pulangkan duit ni. Kenapa pula nak pulangkan? Tak nak pulangkan duit, ya? Baiklah. Hari ni aku anggap, aku bayar untuk satu pengajaran. Semua orang dah nampak, muka dia macam mana, kan? Kuali aku. Kuali aku. Bawa aku. Lau Wei. Kau kenapa pecahkan gerai aku? Kau jual barang tak elok. Tipu orang memang patut kena padah. Hari ni kau mesti pulangkan duit semua orang. Kalau tak, kami akan pergi. Pejabat pengurusan pasar buat aduan. Tipu orang susah memang patut kena pecah. Apa bising-bising ni? Pagi-pagi buta. Buat hau kat kawasan aku. Tak nak cari makan lagi ke? Mak Cik gemuk. Mak Cik pun. Dah lama kat pasar ni. Mak Cik nilailah sendiri. Dia jual daging busuk. Bagi pekerja macam kami makan. Mana ada peraturan macam ni? Jafeng, kedah berani sana ke? Buat hau macam ni kat kawasan saya. Kenak jatuhkan nama saya ke? Betul tak? Makcik Gemut, dengar dulu penjelasan saya. Mereka ni makin fai. Tak bayar. Siap pecahkan gerai saya lagi. Makcik kena tolong saya. Tolong ka? Saya tak boleh tolong ka. Hek. Patutlah Chen Yuan. Semalam beria-ria nak batalkan sewa. Rupanya keni. Buat kerja tak jujur. Makcik Gemut, yuran taba ni. Saya dah bayar. Untuk setahun kenya. Makcik tak boleh halau saya. Yuran tapa. Siapa yang bayar yuran tapa ketu? Chen Yuan yang bayar pakai duit dia sendiri. Semalam Chen Yuan batalkan sewa. Duit tu saya dah pulangkan pada dia. Aba, Chen Yuan dah ambil duit tu. Habis saya dapat apa? Ini kawasan saya ni. Gerai ni, sekarang di bawah pengurusan pasar. Saya nak maklumkan awak secara rasmi sekarang. Sila tinggalkan jalan ni serta-merta. Makcik Gemut, tolonglah bagi saya 2 hari lagi. Saya pasti boleh dapatkan daging yang elok. Dan pulihkan nama baik saya. Pergi. Saya tak sanggup nak malu macam ni. Tolak kereta besi ni. Kedua jalan sana. Kita selesaikan hal ni berdua. Bersihkan rantai ni. Apa yang korang buat ni? Jangan sentuh kereta saya. Abang Yuan, gerai seberang sana dah kena serbu. Kita tak nak tengok, ke? Tengok apa? Pergi bersihkan akar sayur tu sekali lagi. Dalam lumpur ni kita cari makan. Siapa yang berani main kotor dengan pelanggan? Inilah padahnya. Dalam gerai kita ni, walaupun sehelai, daun sayur busuk yang kekuningan, kalau awak berani campurkan dalam periuk, bukan saja saya pecahkan periuk awak, saya terus suruh awak angkat kaki. Faham tak? Faham, Abang Yuan. Takkan tipu. Takkan tipu. Jia Feng. Inilah padahnya bila langgar peraturan. Sifu. Tempat dah tak ada. Kuali pun dah pecah. Puluhan tempahan dari pekerja angkut tu. Semua dah batal. Macam mana ni? Ku ini. Betul-betul dah pecah ke? Apa ni? Abang Yuan, ini cuma beberapa helai daun J. Ada sikit kuning J kan? Kuning?
Akar daun ni masih ada tanah. Pagi tadi sibuk sangat. Hari pun belum cerah sangat. Ada sikit tanah tak apalah. Tak apa. Kau ingat ini Zhao Feng ke? Gerai buruk yang tak ada siapa peduli tu? Buang balik semua 3 pasu sayur ni. Basuh balik satu persatu. Kalau tak bersih, gaji hari ni potong habis. Nak pinjam 2 dari aku? Kau, Tau Keja yang hebat tu. Semalam bukan main gah lagi kad simpang tu. Hari ni kenapa dah jadi macam ni? Teruk sangat dah ni. Abang Jen, semalam tu ada sikit masalah. Gerai saya kena pecah. Pinjam saya 800 RM untuk baiki gerai. Saya boleh bangkit balik nanti. Ha, nak balik modal? Nama kau kad kawasan Mak Cik Gemuk tu. Dah busuk habis. Dah siapa berani makan barang kau? Pasar ni besar je. Orang hidup mana boleh mati sebab kencing. Asalkan skill aku masih ada. Pergi mana pun boleh cari makan. Pinjam 800 boleh. Tapi duit aku ni, aku bagi pinjam kad orang yang aku kenal latar belakang dia je. Kau kena tinggalkan mesin pengisar daging lama tu. Kad sini sebagai cagaran. Cukup bayar balik modal dalam 10 hari. Terima kasih banyak, Tok Jen. Kami confirm bayar balik ikut masa. Asalkan hari ni boleh buka gerai. Duit sikit ni apa sangat. Aku boleh kumpul balik dalam beberapa hari je. Sifu Zhao, dough ni dah letak dari pagi. Dah keras sikit. Daging pun tak berapa segar dah. Baik tak payah jual lah dulu. Sekarang ni poket kosong. 1 sen pun tak ada. Kalau tak jual ni. Malam ni kita tak dapat makan pun. Guna je lah dulu. Lain kali mesti beli daging baik. Pak goreng daging besar baru keluar kuali. Bos jual rugi. Nurah gila. RM1 dapat 4 biji. Makan sampai kenyang. RM1 dapat 4 biji. Murah gila ni. Hari ni buka balik. Ada promosi. Kulit pekenyal. Isi daging padat. Memang tak jumpa harga macam ni kat lain. Bagi saya 8 biji. Ini namanya masing-masing dapat apa yang nak. Chen Yuan tu memang kepala batu. Nak sangat beli daging mahal. Memang kaku sangat. Chen Yuan. Ini bukan bekas partner kau ke? Turun jual kad bawah ni. Jual barang murah-murah. Dia tengah jual nyawa. Apa maksud kau? Aku tengok bisnes dia OTJ. Untung sikit, tapi jual banyak lah. Buruk kasar tu. Kerja dia orang pun makan nyawa. Barang murah boleh kenyangkan perut. Tapi perut tak boleh kena tipu. Jomlah. Gerai kita masih tunggu nak beri perubahan. Jalan dia sendiri yang pilih. Tak siapa boleh tolong dia. Isi pau ni langsung tak fresh. Korang jangan makan. Perut aku pun rasa lain macam. Mesti ada benda tak kena dengan daging ni. Merid, daging ni aku baru beli hari ni. Kalau nak makan free, cakap je. Makan free? Daging kau ni memang tak fresh langsung. Orang yang makan rasa nak muntah. Memang tak boleh makan. Kita ni kerja berat. Kau bagi benda macam ni nak tipu orang? Kau panggil ni makan free? Pulangkan duit. Kalau tak, hari ni kau jangan harap boleh keluar dari bawah jambatan ni. Betul. Bayar ganti rugi perubatan. Aku kerja sehari dapat sikit je. Semua habis sebab daging busuk kau ni. Tak ada duit. 1 sen pun tak ada. Jom. Kalau kau berani datang jual lagi, barang tak elok, kita orang akan pergi pejabat pengurusan pasar. Buat aduan pasal kau. Dah 10 hari. Mana duitnya? Kalau tak ada duit, ikut surat perjanjian, kita tarik barang yang digadai. Jangan tarik kereta saya. Ini peraturan. Kereta, kuali, dan mesin pengisar daging saya tarik dulu. Hutang yang lain kau bayar sikit-sikit.
Habis. Kali ini memang tak boleh bangkit lagi. Tolong saya bangun. Kita masih ada separuh guni tepung. Nak tukar lagi ke? Sifu, saya tak nak kerja dengan awak lagi. Aben. Kenapa pergi sekarang? Aku dah ajar kedua tahun. Aku kerja dengan kau 2 tahun. Tepung ni kira upah aku. Kau jaga diri baik-baik. Abang Yuan, daging kat sini memang padu. Makan ni, badan rasa bertenaga. Abang Lei, selagi Chen Yuan ni buka kedai sehari kat sini, daging ni memang dijamin segar. Aku ada kemahiran masak yang hebat. Kenapa orang yang duduk kat sana tu dia? Abang Yuan, tengok apa tu? Tak ada apa, tengok ayah bertakung kat jalan. Makanlah perlahan-lahan semua. Bila kenyang baru ada tenaga nak kerja. Sigzi. Abang Yuan, kenapa? Apa ni? Abang Yuan, pagi tadi sibuk sangat. Saya tengok tak berapa nampak. Jadi, Basuh semula satu besen ni. Satu-satu kau asingkan dan basuh. Abang Yuan, ada berpuluh mangkuk mi lagi. Tengah tunggu nak masak ni. Kalau basuh semula, tak sempatlah. Kalau tak sempat, biar aku ganti. Kat tempat aku ni, sebutir pasir pun jangan harap. Nak masuk dalam mangkuk pelanggan. Kalau ada lagi lain kali, gaji kena potong habis. Kau terus belah je. Sekali kena gigit ular, 10 tahun takut tali perigi. Zhao Feng jatuh teruk baru semalam. Peraturan ni, walaupun mati-mati kena jaga, tak boleh langgar. Bos, takdir ke orang nak tolong potong sayur, uli tepung. Saya cakap buat kerja. Cukup bagi makin kenyang je. Awak ni dulu, si Fojo yang jual bakat sembem tu, kan? Mahal sangat-sangat. Orang saya dah cukup kat sini. Bos, saya boleh buat apa saja kerja. Potong sayur, uli tepung, jiji pun boleh. Cukup bagi makin kenyang je. Inilah namanya bila dah jatuh, semua orang pijak. Satu per satu, semua jalan keluar aku dah kena sekat. Pergi. Bos, ada kerja berat tak? HMPH. Nak kerja. Boleh je. Tung penabayan kad dalam tu. 800 biji pa yang belum uli. Semua kena uli siap sebelum subuh. Ada ubat tak? Subuh nanti aku periksa. Kalau siap, aku bagi 5 RM. Lepas tu, aku bagi kedua biji pa hitam makan. Tak boleh buat. Belah cepat. Buat. Saya buat. Bos, apa yang awak buat ni? Coba awak tengok sendiri. Ini pa ketulan keras? Saiz tak sama. Macam mana saya nak jual? Barang macam ni? Bos, saya uli semalaman. Tak ada jasa pun. Benar tu ada. Pani tak jadi. Saya boleh bayar sikit ni je. Awak pergilah. Inilah padahnya bila tak ikut peraturan. Sendiri yang tutup jalan sendiri. Sampai jadi macam ni. Ini pasar. Jangan buat kacau kat sini. Abang hitam. Nak orang masak tak? Saya kebetulan perlukan seorang untuk masak nasi lauk malam. Saya percaya dengan masakan awak. Makan kenyang, semangkuk 20 RM. Nak tak? Nah, Cepat nyalakan api. Kat luar ada 7-8 orang. Dah tak sabar nak makan. daging ni dah basi. Warnanya tak betul. Boleh makan kini? Jangan banyak cakap. Diorang berjaga malam main kad, suka rasa kuat.
Letak banyak rasa, goreng garing-garing. Asalkan boleh makan, sudahlah. Ini makanan untuk orang makan. Kena bertanggung jawab pada perut orang. Ini peraturan nenek moyang kita. Tunggu apa lagi ni? Tak nak masak ke? Kerja ni saya tak boleh buat. Jangan nak berlagak suci sangatlah. Gerai kau sendiri pun dah lingkup. Ada hati nak memilih lagi? Seumur hidup saya, Jafeng, pernah sekali menipu orang. Dan balasan tu saya dah rasa cukup dah. Daging busuk ni, walaupun keletak pisau kad leher saya takkan sesekali masak. Kau pergilah. Tempat saya tak mampu nak ambil. Orang yang cerewet macam kau. Abang Yuan, ini dah pukul 3 pagi. Daging tadi masa sampai. Abang dah periksa kan? Kenapa periksa lagi? Kalau orang lain hantar, itu namanya lalu tangan. Kalau sendiri periksa, itu namanya lalu hati. Bahan-bahan yang masuk kedai saya ni, setiap satu mesti bersih dan elok. Kerap periksa adalah untuk bertanggungjawab pada abang-abang yang datang makan. Dan lebih penting lagi, bertanggungjawab pada diri kita sendiri. Baik, Ben. Ben, buat apa datang sini tengah malam buta? Cuma perlu tuang air kotor ni. Masuk dalam tong bahan asas. Dah boleh musnahkan terus. Satu tong bahan asas yang elok ni. Berhenti, kau tak boleh buat macam tu. Kau buat apa ni? Sibuk hal orang. Chen Yuan dah banyak tolong kita. Kau tak boleh balas budi dengan kejahatan. Babeng Yuan, saya lalu je. Pergi dari jalan ni. Kalau esok pagi saya nampak kau lagi dalam pasar ni, saya akan panggil pengawal pasar. Halau kau keluar. Chen Yuan. Chen Yuan. Saya salah. Saya tak patut halai awak pergi. Tak patut beli daging busuk tipu orang. Cakap kat saya semua ni tak guna. Perut pekerja dah kau tipu. Kawasan makcik gemuk dah kau hilang. Masalah ni kau tanggung sendiri. Bagi saya beluan hidup. Saya cuma nak sesuap nasi. Apa saja saya sanggup buat. Jatuh sampai tahap ni. Tulang dah hancur luluh. Tulang dah hancur luluh. Mula-mula, hutang faedah tinggi kat luar tu. Baki pinjaman beli daging hancur. Tulis satu persatu dengan jelas. Chen Yuan, saya tak ada duit nak bayar. Faedah berganda abang Jen boleh bunuh orang. Kedai saya tak simpan orang yang tak jelas akaunnya. Kalau kau tak berani mengaku hutang kau, sekarang juga kau berambus. Datang sini. Peraturan saya yang tentukan. Tak kira dulu kau pandai masak macam mana pun. Mulai hari ini, kau cuma boleh buat satu benda. Basuh tong. 30 RM sehari. Kalau tak bersih, tak ada gaji. Ini namanya penebusan dosa. Kalau tak cuci bersih timbunan tong besi buruk ni, sampai nampak warna asalnya, seumur hidup pun takkan bersih diri sendiri. Abang Yuan cakap. Sisa do mati dalam celah-celah pengukus ni. Kalau ada tinggal sikit pun tumpuk hitam. Gaji hari ni potong separuh. Faham. Chen Yuan ni nak uji kesabaran saya. Ujilah. Selagi tangan ni tak putus, saya akan berjaya juga. Sepuluh hari 300 RM. Tong dah bersih. Tak kena potong gaji. Oh, Tauke jauh dah balik kerja? Babeng Jen baru nak cari kau. Ini 300 kalim. Bayar balik sikit dulu. Jao Feng, dah 10 hari. Kena bayar susut nilai dengan denda lagi.
Duit ni tak cukup. Abang Jen, saya pinjam modal cuma 800 RM. Abang dah ambil. Mesin pengisar daging saya yang 90% baru tu. Mesti boleh dapat 700 RM. Kenapa kena bayar 900 RM lagi? Mesin pengisar daging kau tu aku jual 600 RM. Ini beraturan aku. Faedah tak boleh kurang. Jafeng, hutang wajib bayar. Itu memang patut. Kereta buruk kau tu jual besi buruk pun. Tak sampai 50 RM. Ini peraturan aku. Berapa aku cakap? Skim dia. Jao Feng, jangan nak kurang ajar. Duit ni. Kau mesti bayar aku hari ni. Berhenti. Chen Yuan. Kau tak duduk kedai kau kira duit. Datang sini sibuk hal orang kenapa? Dia sekarang orang aku. Hal ni aku boleh campur. Orang kau berhutang dengan aku. Surat perjanjian dah hitam putih. Lewat bayar kena denda lewat bayar yang tinggi. Lau Jen, kau jual balik peralatan yang disita dengan harga tinggi. Itu hal kau. Tapi kiraan hutang kena ikut peraturan. Modal 800 RM. Mesin pengisar daging yang Zhao Feng gadai tu. Barang baru 90%. Buatan Cina. Kau jual balik kad wang gemuk. Jual 750 RM, kan? Kau siasat aku ke? Modal tinggal 50 RM. Tambah denda tinggi yang kau letak. Zhao Feng bayar 300 RM dah cukup clear hutang. Kau kena bayar balik 80 RM kad dia. Chen Yuan, kau ingat ke siapa sangat? Berani potong rezeki aku. Pasar Abang Jen ni kau punya ke? Jom pergi pejabat pengurusan pasar. Duit dah bayar, hutang dah settle. Keluarkan surat janji tu, koyakan. Ingat baik-baik, hutang wajib dibayar. Itu dah jadi perkara biasa. Tapi kau kena tegakan pendirian kau. Duit tu satu-satu. Guna peluh sendiri cari untuk bayar. Bukan dengan cara ugut atau tipu orang. Itu baru namanya meruah. Hanya orang yang lurus bendul. Abang Yuan, pasal mesin pengisar daging tu, macam mana kau boleh tahu? Dalam pasar ni, tak ada rahsia yang boleh simpan. Esok pagi musim sejuk mula. Suhu turun mendadak pertama kali. Pelanggan akan jadi 2 kali ganda. Balik nanti, pergi basuh. 50 baldi dalam kolam tu. Tidur lagi? Saya pergi sekarang. Rusak. Motor dah terbakar. Semua daging tersangkut kad roda. Boleh baiki ke? Tak boleh baiki. Motor dah hangus terus. Nak tukar motor paling cepat pun 2 jam. Kenapa pot tak sampai lagi? Kawan-kawan dah lapar sangat ni. Zhao Feng, apa kau buat ni? Abang Yuan, 10 minit, saya siap kendo untuk abang. Bisa. Jangan itu. Memang hebat. Doni lagi. Lagi kenyal dan sedap dari biasa. Si Fu Zhao, hari ni memang power. Abang mesti boleh balik ke dapur dan pegang sudip semula. Balik ke dapur? Tangan saya ni, masih layak kena pegang sudip besar ni? Mulai esok, meja kerja kedai ni saya serahkan pada kau. Abang Yuan, abang tak takut ke saya guna daging busuk? Rosakin nama kedai. Saya cuma kenal peraturan, bukan orang. Kau dah faham peraturan sekarang. Hanya kemahiran yang patuh peraturan, baru ada masa depan. Dah minum susu soya, habiskan bakso tong yang tinggal.